selama ni awareness kita tak capai matlamat ke macam mana tu? Sebenarnya kita soal kita kata HIV, AIDS dan juga isu ini ada dibincangkan. Tetapi kita tak begitu menekankan sangat. Dianggap sebagai satu tabu, sensitif. Bila bincang benda tu, kan wow. Tapi sekarang ni dah jadi normalisasi, normal. Kau tengok dalam kita kata Facebook ke, dalam medsos ke, dia orang memperkenalkan diri dia senang-senang dia, dan dia ada grup-grup lah untuk melakukan hubungan tu. Dan sekarang ada grup dalam tu, buka je lah. Grup HIV. Grup HIV satu, lepas tu grup kita kata hubungan sejenis tu. Nampak tu, lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan, lesbian, semudah kata LGBT lah. Lesbian, gay, bisexual, transgender. Jadi benda ni dah jadi normalisasi dalam masyarakat. Dan hari ni ramai jumpa saya, kadang datang jumpa saya, dia bawa partner dia. Lelaki-lelaki bawa. Nampak tu. Dan sekarang dia nak buat hubungan tu, dia kata dia pergi ke klinik lu, beli pil lu, makan ubat lu sebelum buat. Masih dia meneruskan lah, dah partner dia kan. Sebab apa, ubat tu boleh kita kata walaupun kena HIV AIDS, tapi you boleh kata orang tu bertahan sehinggalah you mati. Nampak tu, mana penyakit tu ada. Tapi HIV ni dia boleh menjangkit. Macam dia orang kata AIDS you boleh menjangkit, HIV boleh menjangkit tak? Dia HIV, lepas tu datang AIDS biasanya. Macam tu. Bila ada hubungan tak dia lah. Tapi kalau kita macam kata cakap pegang-pegang, peluk-peluk, itu tak ada apa-apa. Tapi kalau berlaku hubungan seks jenis contoh. Dulu satu ketika dulu kalau orang tu kena HIV AIDS sampai orang takut nak Pulau pegang. kan? Pulau kan. Tapi hakikatnya tidak. Malah saya pernah bertanya lah, kalau kita kongsi air minum pun dengan pesakit HIV, kita tak kena. Kerana dia memerlukan volume yang banyak dengan air liur untuk kena, ataupun ada darah bersentuh dengan darah, atau hubungan sejenis. Hubungan seks lah. Hubungan seks. Okey Ji, saya nak tanya Ji